sedang makan tembikai, tolong berhenti sekejap untuk keselamatan anda. Nisa yakin mesti ramai yang suka makan buah tembikai tanpa biji sebab buahnya lebih besar dan lebih berjus, kan? Tapi pernah tak anda terfikir apakah beza di antara buah tembikai yang berbiji dan buah tembikai yang tidak berbiji? Mana yang lebih selamat untuk dimakan? Kedua-duanya selamat untuk dimakan. Tak ada beza pun. Tapi ada yang katakan tembikai tanpa biji ni adalah GMO. Betul ke Nisa? Untuk pengetahuan semua, penghasilan buah tembikai tanpa biji semula jadi dikategorikan dalam pembiakan konvensional ataupun lebih spesifik dikenali sebagai pembiakan Parthenocarpi. Keadaan ini terjadi apabila buah terhasil tanpa proses persenyawaan ovul, iaitu bahagian organ betina di dalam tumbuhan akan menjadi biji benih. Tetapi untuk buah-buahan yang hanya ada kesan benih terhasil daripada persenyawaan yang terbantut dan digelar sebagai Stenospermocarpi tembikai. Salah satu contoh persenyawaan terbantut berlaku di mana bunga jantan berkromosom diploid dikacukkan dengan bunga betina berkromosom triploid dan menghasilkan buah yang berkromosom triploid, iaitu buah tanpa biji. Buah ini akan membesar seperti biasa walaupun tak ada pembentukan biji benih yang berlaku. Tak ada pengubahsuaian secara kaedah bioteknologi moden yang berlaku dalam penghasilan tembikai tidak berbiji. Dan juga jelas dekat sini yang sebenarnya buah tembikai tidak berbiji bukanlah GMO. Jadinya pernyataan tentang buah yang tidak berbiji berbahaya ini hanyalah mitos semata-mata. Ada dapat sesuatu, tekanlah butang repost, kongsi supaya yang lain pun dapat ilmu yang sama. Follow for more.